beberapa hari lalu DAP ada bagi cadangan supaya jawatan Perdana Menteri dihadkan kepada 10 tahun, dan Datuk Seri Anwar setakat ni bersetuju. Jadi nak tanya pandanganku selaku orang lama, cadangan ni adakah relevan ataupun macam mana? Eloklah kalau boleh dihadkan sampai 2 term. Saya tak tahulah 8 tahun ke 10 tahun ke, tetapi 2 term seperti mana yang dilakukan di banyak negara di dunia ini. Amerika mulakan selepas Presiden Roosevelt dipilih kali yang keempat. Apabila dia menjadi presiden kali yang keempat, nampaknya dia tak dapat nak respon pada keadaan-keadaan yang berlaku di sekelilingnya selepas dunia perang kedua. Jadi dia pun barangkali menerusi partinya mengusulkan supaya dihadkan term itu kepada 2 term saja, tidak kepada 4 term. Macam Presiden Abraham Lincoln pun di Amerika Syarikat juga 4 term, tetapi dia tak pernah menghabiskan 4 term kerana dia dibunuh sebelum selesai term keempat. Di Perancis pun dihadkan term, kalau tak silap saya, kepada 2 term. Dan banyak negara-negara baru ni pun hadkan term dia kepada 2 term. Saya rasa di Malaysia pun eloklah kalau nak tarik banyak daripada bakat muda menyertai lapangan politik, dan kalau mereka mempunyai potensi memimpin, kenapa tidak? Bagilah mereka peluang dengan idea baru supaya cocok dengan perkembangan yang berlaku di sekeliling dunia.